Sebenarnya, simpan emas tu bukan atas sebab minat, tetapi sebab fungsi emas tu dalam portfolio simpanan. Sama juga dengan sentimen orang puan yang madah, nya si minat gold bar atas sebab nya lebih sukakan emas biasa ataupun emas 916. Sebab ialah berbalik kepada pemahaman kita pada fungsi emas dari sudut simpanan. Antara keistimewaan emas tu, nilainya terjamin dalam jangka masa panjang. Dan ia juga adalah aset fizikal yang mampu milik, mudah diimbak di sini-sini, dan juga aset yang paling mudah dijual. Dan ia adalah aset simpanan di luar sistem kewangan. Bermakna, berapa banyak pun simpanan emas yang tuan-puan ada, si ada seorang pun yang tahu, termasuklah kerajaan. Kecuali dah kita madah. Mun tuan-puan jatuh bankrupt, harta tuan-puan akan disita. Akaun bank akan dibekukan. Emas tu ajalah yang si dapat nak diambil. Mun negara berperang, nilai duit negara raya dah si ada nilai. Duit dalam bank pun si boleh dikeluarkan lagi. Tetapi, emas yang tuan-puan embak ke negara lain dan tuan-puan boleh jual emas ya dengan mudah untuk memulakan kehidupan yang baru. Sebab itulah emas juga disebut sebagai insurans kekayaan. Kelebihan yang Public Gold berikan kepada tuan-puan boleh membeli emas mengikut bajet simpanan melalui akaun emas gap ataupun Gold Accumulation Program. Belian emas serendah RM100 membolehkan tuan-puan kumpul gram sehingga capai target saiz emas yang tuan-puan mahu. Mahu kami bantu untuk memulakan tabungan emas serendah RM100 melalui akaun emas gap di Public Gold? Tuan-puan boleh follow kami. Lepas saya isikan detail di back biru bawah, InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.